Ini adalah salah satu style jamuan di Kemboja. Saya nak anda temani saya menghadiri jamuan ini. Kalau anda nak tahu jamuan ini sempena apa, sila tonton video ini sampai habis. Saya Mat Musa, saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Dekat Kemboja ni, kalau ada orang nak pergi buat haji, biasanya seminggu ataupun 2 minggu sebelum mereka berangkat ke Mekah, mereka akan buat jamuan. Okey, lepas tu jemput saudara mara, jiran apa semua datang dan buat jamuan doa selamat lah. Tunggu azan siap dulu. Tapi ini adalah cabaran bagi saya sebab jiran pun jemput keluarga saya. Lepas tu saya ni tak biasa sangat tahu join jamuan ataupun kenduri apa semua ni kan. Kalau tak ada teman saya rasa mencabar sikit lah pergi seorang sebab tahulah, maklumlah saya kan introvert. So kalau orang jemput kita, mesti kita kena pergi. Itu adalah sunnah. So jom kita. Okey, so inilah suasana depan rumah. Dah lihat dia orang dah buat kemah, letak kursi meja semua ready untuk jamuan. Ada lihat ini jalan depan rumah. Dan macam inilah rutin harian saya ke surau, jalan nampak rumah jiran. Ini adalah jalan kampung tapi kereta dan motor dia orang bawa laju juga kawasan ni. Depan tu siap ada rela lagi. Orang tengok traffic. Okey, ini adalah salah satu surau di kampung ini. Dan kita lihat apa nama surau ini. Surau ni namanya Surau Darul Huda. Okey. Dan dalam surau ni ada akaun juga tau. Assalamualaikum. Bila tolak je pintu, rasa sejuk terus surau ni. Rasa tenang je. So maklumlah sekarang ni musim panas, jadi terpaksa kena pasang aircon lah. Kalau tak panas, memang tak pasang juga, pasang kipas je. Okay, sekarang ni kita akan salat pasar berjamaah kat sini. Lepas tu kita keluar daripada sini, kita terus masuk makan jamuan sama-sama. Ada orang nampak saya pelik hari ni sebab bawa kamera masuk ke dalam surau. Okey, anda nampak tak lampu merah kat depan tu kan? Ada orang tekan button tu, lampu merah tu menyala, bermakna dah sampai waktu untuk iqamat dan memerlukan imam. So siapa nak volunteer jadi imam terus boleh pergi ke depan. Ini adalah sistem surau ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tonton tak orang ibadah saya tapi kalau yang berterasan ni ada jemput sakit ni. Okey, jom saya nak jemput anda sekali, jalan bersama saya, temankan saya pergi ke rumah orang nak pergi ke haji ni untuk kita makan jamuan sama-sama dan doa selamat. Okey. So, ni adalah suasana depan surau. Memang semua orang kat sini rapat tau. Ada orang macam satu family. Jiran tu tengah pandang tengok saya pelik apa hal hari ni pegang kamera jadi cameraman pula ni. So saya jangan sangat buat vlog dekat kawasan rumah ni. Jadi ada orang tak tahu pun saya seorang vlogger ataupun YouTuber. Okey, lihat suasana kat sini, tengok kursi meja, memang yang ni yang mesti dia orang sewa ni harga mahal ni sebab memang nampak mantap kursi meja dia. Warna emas pula tu. Dan kebetulan saya jumpa kawan saya. Pak duduk kat mana sebab kau kena tak tahu kau ni tahu tak kau
ថ្លៃខ្ញុំថ្លៃnếu tôi ôm mình đi cho đồ nó tôi lớn mà to chứ Alhamdulillah dah jumpa kawan. Tonton dengan video sama berapa mak ni. Kita dah jumpa Muallim Salihin. Kita tham jam Melayu. Dia cakap Melayu sikit-sikit. Okey, kita tengok suasana dekat sini. Okey, sekarang ni orang dah start datang, dah ramai. Dan hari ni makan kari, daging dengan roti. Okey, sekarang ni kawan saya dah tengah unboxing roti, cabut plastik apa semua. Inilah roti Kemboja. Okey, setiap pagi saya makan roti ni lah. Okey, dan lihat suasana kan best macam ni. Sekali-sekala jumpa, eratkan silaturahim, nampak muka orang-orang kampung. Alhamdulillah, semoga saya akan boleh ngam sikit lah dengan bila saya dah berumur, insyaAllah saya boleh ngam dengan orang-orang kat sini. Okey, ini adalah tuan rumahnya yang akan pergi ke haji. Dia dengan isteri, insyaAllah. Semoga dapat haji mabrur. Okey, air pun dah sampai. Saya ada air mineral dengan air tin, air soya, air cincau. Dan ada orang dah start mula makan sekarang ni, Alhamdulillah. Okey, kan sekarang ni dah ramai orang kan sekarang. Dah penuh dah kursi meja. Kebetulan cuaca pun mendung, sejuk. Kalau tak memang panas sangat lah. Okey, rasa dia sedap. Agak manis sikit, tapi tak apa. Daging dia lembut, Alhamdulillah. Rasa kari style Kemboja lah. Okey, saya pun cakap dengan kawan saya sambil makan, Alhamdulillah lah ada teman. Kalau tak nanti saya rasa macam seorang diri. Tapi kebetulan kawan saya ni, Allah takdirkan saya jumpa kawan juga untuk makan sama-sama. Boleh ada siapa untuk sembang, ada orang untuk sembang dengan saya juga. Kalau tak, sekeliling saya semuanya orang tua-tua belaka. Sebenarnya ini adalah adat istiadat orang Kemboja. Sebelum pergi ke buat haji, dia orang suka buat jamuan untuk buat doa selamat dan sebagainya. Saya tak tahulah dekat Malaysia macam mana, ada tak macam tu. Tapi memang ini adalah bukan wajib dan hanya orang yang mampu saja yang buat jamuan ni. Alhamdulillah dah siap makan. Jadi siapa dah siap makan, dia orang akan berdiri keluar supaya ada tempat untuk orang lain pula duduk makan. Akan pakai nanti. Ini adalah Muallim Salihin, rakan setugas saya. Assalamualaikum, saya Salihin Ahmad, guru di sekolah SM, mengajar di sana ada dengan juga seorang guru di sekolah sekolah mufti. Selalu juga pergi ke Malaysia. Dah lah. Cerah. Jual thằng kiếm. Sini jap. Nampak macam natural sikit. Okey, dah siap makan jamuan tadi. Dah siap ambil air lagi, air tin, air soya milk. Alhamdulillah dah siap pergi jual makan jamuan. Dan kebetulan jumpa sahabat ataupun rakan setugas, rakan sekerja. Dan Alhamdulillah rasa macam tak segan sangatlah tadi. Yalah, kalau jiran buat jamuan jemput kita, walaupun kita segan macam mana pun, introvert macam mana pun, mesti kita kena usahalah join dengan orang kampung, duduk bersembang, cakap,
mengeratkan silaturahim dan doa semoga tuan rumah tadi pergi dan balik dengan selamat dan semoga dapat haji yang mabrur insyaAllah. Tonton video ini seterusnya. Apa ni?